Di pedalaman Limbang, jauh dari jalan utama, di celah hutan tropika yang jarang dijejaki manusia, tersembunyi sebuah gua kecil yang penduduk tempatan panggil Gua Roh. Gua ini terletak berhampiran Bukit Batu Laga. Jadi kepada mereka yang tinggal di kawasan ini, gua itu bukan sekadar batu dan ruang kosong, tetapi ianya lebih kepada sempadan antara dunia manusia dan dunia roh. Kisah ini bermula pada tahun 1985. Tiga orang pemburu tempatan, Lajang, Damu dan Unyang, masuk ke hutan sekitar Batu Laga untuk mencari kijang. Dan ketika hari semakin gelap, mereka menjumpai pintu gua kecil yang kelihatan selamat untuk bermalam. Tapi pada malam itu, mereka tidak tidur lena. Sekitar tengah malam, Lajang tersedar terdengar bunyi langkah kaki yang perlahan-lahan datang dari dalam gua. Bunyi itu agak berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan tanpa kasut di atas batu yang basah. Namun bila disuluh, tiada siapa yang berdiri di situ. Yang ada cuma bau tanah lembab dan bunga hutan memenuhi udara yang sangat kuat dan menusuk ke dada. Pagi berikutnya mereka menemui sesuatu yang lebih pelik, iaitu jejak kaki manusia dalam dan jelas menuju ke dinding belakang gua yang buntu. Jadi malam kedua, Unyang pula terjaga. Katanya dia ternampak cahaya biru samar-samar bergerak perlahan di dinding batu. Dalam cahaya itu, bayangan beberapa orang berjalan berbaris membawa obor menuju keluar dari gua. Tapi bila dia bangun, cahaya itu hilang, yang tinggal cuma senyap dan gema langkah sendiri. Selepas mereka pulang ke kampung, Lajang terus jatuh demam selama 7 hari. Dan dalam tidurnya, dia bermimpi berjalan dalam gua yang sama dan melihat orang berpakaian putih menuju ke cahaya di ujung lorong. Orang tua kampung berpesan, kemudian berkata, "Kamu sudah nampak roh yang belum selesai perjalanan mereka." Hingga ke hari ini, penduduk Batu Laga pantang masuk ke gua itu selepas senja, kerana mereka percaya bila sungai berhenti mengalir dan udara tiba-tiba menjadi sejuk, itu tanda roh sedang keluar mencari jalan pulang. Dan sesiapa yang terdengar langkah itu di belakangnya, jangan berpaling, kerana jika berpaling, dia mungkin akan mendapati dirinya masih di dalam gua itu selamanya.